Ini dia Galaxy Bud 3 FE dah pun dijual di Malaysia dengan harga RM500. FE ni bermaksud Fan Edition, alternatif atau pilihan lebih murah berbanding model premium. Jadi macam biasa, aku nak share 3 perkara menarik dan 3 perkara kurang menarik pasal Galaxy Bud 3 FE ni. Perkara best yang pertama, Galaxy Bud 3 FE ni guna design baru iaitu Blade Design. Design yang sama digunakan pada TWS Premium Samsung. Selain itu, charging case juga ada dengan rekaan yang lebih menarik dengan 2 kemasan iaitu matte dekat bahagian bawah dan load sinar dekat bahagian atas. So, secara keseluruhan, rekaan ni lebih menonjol berbanding model sebelumnya. Perkara best yang kedua, Galaxy Bud 3 FE ni ada kualiti sound yang padu dan juga mantap menggunakan one-way dynamic driver yang mampu memberikan pengalaman audio yang lebih jelas dan juga lebih terperinci. Perkara best yang ketiga, Samsung Galaxy Bud 3 FE ni turut diintegrasikan dengan Galaxy i dan juga Gemini yang boleh diakses melalui suara. Selain itu, terdapat juga ciri interpreter yang membolehkan perbualan diterjemah secara real time. Perkara kurang best yang pertama, Galaxy Bud 3 FE ini tak menyokong wireless charging, hanya menyokong pengecasan melalui kabel USB-C sahaja. Perkara kurang best yang kedua, Galaxy Buds 3 FE ini tak menyokong kodek high resolution iaitu LDAC dan juga aptX. Jadi kalau korang ada file, perkara ni mungkin sedikit mengecewakan. Perkara kurang best yang ketiga, untuk dapatkan full potential dekat Galaxy Buds 3 FE ini, korang kena pair dengan device Samsung. Memang tak ada masalah untuk pair dengan phone lain, tapi korang mungkin tak akan dapat extra features yang Samsung bagi. Betul. Jadi itu dia 3 perkara best dan 3 perkara kurang best pasal Galaxy Buds 3 FE dengan harga RM500. Apa pendapat korang dengan TWS ni? Patut beli ke patut skip? Cuba komen dekat bawah.